Seperti mana yang hampa tahu, seasonal menu terbaru by The Fat Burger, Short Ribs Burger. Aku nak beritahu apa, kita ada penambahbaikan daripada last year. Last year kita dah buat dah Ribs Burger, tapi last year kita pakai back ribs. Back ribs ni dia tulang tebal, isi dia nipis sikit. Tapi untuk kali ni kita bagi kat hampa puas hati punya Short Ribs. Short Ribs ni dia tulang nipis, tapi dia punya isi macam rusuk dinosaur. Punya tebal dia punya isi. Serius tebal. Yang tu penambahbaikan yang kita buat daripada last year. Last year kita buat bulan berapa? Saya tanya bulan 6 ke? Bulan 5 ke bulan 6? Yang mana dah rindu, apa boleh mai sekarang. Sebab kali ni dia tak ada date. Start 18 hari bulan 4 sampai habis. Siapa cepat dia dapat. Stok very limited. Aku order tak banyak pun daripada supplier. So yang ni memang kategori siapa cepat dia dapat. Ni dia macam pastrami hari tu. Siapa cepat dia dapat. Ni bukan tipu-tipu lah, memang betul-betul. Jangan sampai hampa terlepas, hampa tak dapat dah. Di Pulau Pinang hampa nak dapat Short Ribs Burger, hampa takkan jumpa. Di Kedah ada, di belah KL ada, belah pantai timur pun hampa boleh dapat juga. Tapi di Pulau Pinang, the one and only, kat The Fat Burger.